Akulah Razen, superhero di sekolah ini. Kerja aku adalah menangkap murid-murid yang kuat rasuah. Tak ada pun. Nazrin, ambillah duit ni. Aku takutlah. Nak takut apa? Kita kan kawan. Hoi, korang buat apa tu, ha? Ha? Kereta Razen! Korang buat rasuah, Apa rasuah? Aku tolong dia. Aku tak buat duit, dia tolong aku. Yelah tu, aku tadi dengar kau kata takut-takut tu apa? Aku takut nanti nak bayar duit tak ada. Dekat sekolah ni mana ada rasuah? Aduh. Maknanya aku tersilap lah ni. Aduh. Nasib baik tak kena tangkap dengan kereta Razen. Ha. Dia tak tahu ke aku bapa segala rasuah kat sekolah ni? Hei, tadi kamu bagi rasuah kan? Kau ingat aku tak tahu? Aku ni king kot. Janganlah kecoh-kecoh. Kau rasuah dia apa? Dia nak tiru aku. Periksa nanti. Bagus. Semoga kau tak pandai sampai bila-bila. Alah, hari tu pun kau rasuah kat aku. Nak jadi ketua kelas, Mat. Mestilah kena bagi rasuah. Ya, jahanam kelas kita. Bagus. Hoi! Kau ingat aku tak tahu ke? Cis! Alah-alah nak kantoi. Mari kita fight. Marilah, takutnya. Salah pun. Azhar, kamu okey tak? Okey apa? Aku akan bawa korang pergi ke jumpa guru besar. Hukumannya adalah pergi ke penjara tau. Jangan main-main dengan rasuah. Rasuah ni boleh rosakkan negara. Bangun. Berdiri tegak. Menuju ke penjara. Macam tu nak ajar mereka ni.